hari ni kita akan pergi berbuka puasa. Yo, what's up? Hai. Boba yang sediakan, kita makan je. Pandai kau. Kakak-kakak kita yang masak kan. Ada makan ni je. Ya je makan tu. Hai, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so untuk video hari ni aku nak buat vlog. So hari ni kita akan pergi berbuka puasa. So ni adalah konten pertama Arif pergi berbuka puasa dengan kawan-kawan Arif. Sekarang ni dah pukul 6.15 dah. Kita nak gerak dulu. Kita dah booking awal dah. Kita orang pergi ni dalam 9 orang. Kita orang pergi ni dekat Melaka Steamboat. So kita orang kena ada sana dalam pukul 6.30. So dah boleh ada kat sana dah. So yeah, by the way, kalau korang baru dalam video ni, jangan lupa tekan subscribe and like video ni. So yeah, jom kita pergi kat Melaka Steamboat. Okay, let's go. Yo, what's up? Ada buat konten tau. Lama lah tak jumpa Mac. Tu diorang nampak guys, kawan-kawan kita dah sampai situ dah. Dah masak-masak dah pun. Kita orang yang lambat. Oh, yeah. Hai. Aku dah jadi tukang dapur dah. Aduh, sorry lambat. Okay. Wah. Kenapa kak? Baik kami tak ada orang tahu. Lelaki memang tak ni lah. Boba yang sediakan, kita orang makan je. Pandai kau. Okay. Kami rajin kan? Rajin tak? Dan pakai ini aja ya Dan ya? Boleh? Jom, ambil apa? Mamai guys. Okay, so ni menu-menu kita. Kakak-kakak kita yang masak kan. Ada makan ni je. Ya je makan tu. Main berlambak lagi makan tu. Yalah, nanti baju raya tak muat lah. Kurang kan? Selamat berbuka puasa. Belum. Peace. Kak Diana. Matt. Kak Yu. Bang. Okay, peace. Berbuka puasa guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya ke? Abang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika sarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina Amin. Ada harganya. Buka puasa guys. Makan dulu. Banyaklah kak. Jangan risau. Ada ambil ni kak, macaroni. Mushroom soup. Nak Azad? Oh ya ke? Kami dah, mushroom soup. Nak? Saya rasa. Mak main dengan roti tu cica. Sedap. Oh, dia tak makan mushroom soup ke?
Sini tak? Ada. Karina tak ambil roti dia ke? Oh, habis ke? Rasa juga. Ni kan ada dua ni. Ni, ambil. Dah habis dah. Pesan di mana sini? Kami ada di mana pesan. Ya? Gambar. Jadi dah lagi. Sebab tadi filter dia tak ni, tak terang kan? Kami lagi sekali. Salah pilih filter tadi. Kalau gerak daripada rumah 6.40. Kat Rina. Jangan dulu gerak dari rumah. Dia kat apa? 6. Dulu je. Nak tambah kan? Tambah. Kerja. Dia cancel last minute. Encik cerai. On? Apa dia? Tapi suara kat sini. Suara kat sini. Tak ada badannya. Ada. Akan tak biasa kamera. Nanti nak buka mulut kan kena sopan-sopan. Kayu? Gerak daripada rumah aku apa? Kayu nombor 1 sampai ke? Oh, saya tak kat dia nak. Sampai-sampai dia masak. Dia saya masak. Ini sedap tak? Mana? Mi dia sedap? Oh, ada macaroni pula. Ala-ala Korea tadi. Nak try? Nak satu? Nak try? Boleh tak? Cuba dulu. Kita buat macam ala-ala Korea. Dua ke? Ya, ada apa? Satu-satu lah. Ala Korea. Satu-satu lah. Apa dia? Ala Korea. Saya letak apa? Black pepper. Dia tadi buat crab tadi. Mana? Ya. Iya tu. Karena aku dah pakai. Ha? Dia dekat Korea. Kita yang favorite. Itu so style. Nasi stick. Macam apa? Ada tak? Apa tu? Jadi lah. Jangan ada kotor. Betul. Lelaki tak ada sama saja. Boleh. Baju ni tak muat nanti. Kami dah turun, kami dah kena habiskan. Lepas ni lah, lepas kita steamboat ni kita pergi Wan Kerubung semua, round 5 kali. Boleh? Besok mana dia? Besok Besok boleh tak kosong. Kosong yang hilang. Dekat tempat kerja tu apa yang rajin mana dia? Ada nombor 1 lah. Yang rajin datang kerja. Siapa nombor 1? Ini kalau ada kita datang ni mesti orang dapat siapa. Dapat sijil lah tu. Tapi
Kami dah. Tak ada lah. Kat Diana lah. Diana rajin lah. Siapa yang selalu ponteng kan? Dia tahu siapa selalu ponteng. Bukan Kak Rina. Kayu Salah awal kira Kak Ayu. tengok orang kan gaji banyak ya bang. Wow, pakai joystick. Pakai joystick. Dahsyat, 6 Tak pandai lah Kak. Jatuh-jatuh nanti ada. boleh kan? Ni korek celup ni. Boleh aku. Celup dengan minyak hitam. Minyak hitam ni. Apa dia buat balik? Boleh buat sahur Kak. Waduh, dah simpan. Kalian kantai ya pula nanti transparent pula nak pakai. Kantai nanti kan. Udang nanti nampak udang kat dalam. Dah sudah, balik lagi mana beli Boleh. Ambil je. boleh tambah tu. Boleh. Kan macam kan? Kan? Ketam dengan apa kalian? Kalian nak apa? Udang. Oh, udang. Ada nak apa-apa? Boleh? Tak jadi dua dia sama ni. Dia juga nangis-nangis. Yang ambil sayur lah, sekejap lah. Makan sayur macam tadi tu. Sayur lagi apa? Apa yang matang? Okey. Okey, apa? Sayur. Lepas tu? Air. Kita bakar udang ya. Okey. Nak kat you? Okey. Kau tak makan pun nanti lagi. Makan ni? Ada ambil sayur ni? Lagi ke daging? Banyaknya. Anak makan dengan sayur. Baru mereka habis. Apa itu? Api ada tak? Yang mana? Yang terbakar. Allah ada bomba lah. Ni yang baju merah bomba ada. Bomba ada. Boleh? Rina macam ni boleh kan? Tapi kena makan dengan udang lah kot. Apa dia? Mangkuk ada kan? Ada masak tak? Sudah lah. Sudah dia makan apa sudah masak. Boleh makan tak? Dia tambah-tambah orang. Panjang. Satu paper ni ke? Terus apa? Rasa macam apa? Kurang kan? Iyalah. Dia berseberat. Ketam juga ada. Ni? Ketam dah? Dah. Dah nampak? Dah? Hah? Dah. Dia aku. Hah? Dia aku. Dah ambil lah tu? Semua dia lihat. Dia kat sini. Tak apa. Saya tahu. Tengok. Macam apa? Oh, boleh? Boleh? Ya. Alright. Makan aiskrim. Berapa? Satu lah. Kalian nak?
Agak tu je. Tak nak coklat. Kayu. Ada biasa makan last. Makan last di bawah sikit. Ambil lah kak kalau nak. Ni dah ada lah kak. Ni pun dah pening nak makan ni. Kayu dah siap makan ke? Oh. Ramah pecah. Kenapa? Kenapa Mek? Ni dah makan aiskrim dah? Awal? Ambil ni pula Mek, yang panjang-panjang tu. Saya makan tu pula. Apa mana makan tu? Rasa kerang je lah. Kerang. Mana sambil kat you? Oh. Sedap lah, rasa macam kerang je. Sedap. Alright. Tak mana makan? Ni ada ni, nak bakar ni. Ada udah bakar. Dah suka dah. Jangan dulu makan. Terima kasih juga. Banyak aiskrim. Aduh. Ambil kuah cili tu lah. Ambil kat sana ke? Tak payah. Kalau nak letak kat sini sikit je lah. Sekejap. Bukan udang. Sikit je. Okey, dah. Okey. Video ni. Terus? Saya aja. Asyik. Kenyang. Adanya tak ada lagi. Tak ada lagi. Kau tak cakap apa-apa pun kenyang-kenyang ni. Ambil yang tu pula. Ambil yang kita ambil buluh tu lagi. Okey ke? Yang buluh. Tadi tu? Nak ambil tu tak? Tak lagi. Karina nak buluh tu? Oh. Makan dengan cili dia sedap lah. Tak tahulah. Kayu dengan batu je tak sedap. Tambah lagi bang. Tambah lagi. Yang cili Thai ni sedap Ada suka ni. Sedap kan? Yeah. Habiskan siapa nak minum sop dia? Ada siapa nak aiskrim? Abang nak aiskrim? Akak nak beri siapa? Tak tahu. Ada coklat lime dengan ni sasi ke coklat? Tak tahu apa je. Oren ke oren? Okey. Berapa? Coklat satu. Karina nak aiskrim? Mek, nak aiskrim? Coklat satu. Ya, 2 coklat. Tak ada.
Sambut satu, sambut. Sambut satu. Tapi akhir Malaysia. Oh, asli Malaysia. Air sapi satu. Lepas tu InsyaAllah kalau ingat. Akak dengan suami kayu. Ini kayu punya. Ini flavor apa? Oh, rose. Rose. Loh. Oh, tak ingat. Mengajar tu tak ada. Yang lah. Aku mesti tak ingat punya. Mengajar. Tak betul. Dia rose lah kak. Rasa macam air sirap. Bawah ni lychee kat ni nak? Bawah ni lychee. Nak? Kan nak? Okay, ambil aiskrim lagi. Siapa nak aiskrim lagi? Ha? Asal? Ha? Nak? Agak nak? Tak, coklat dengan blue mint. Yang ni mint. Mana tak ada? Panas. Aiskrim panas mana? Dia nak aiskrim panas. 1 jam dah video kita. 1 jam. Alright guys, so sekarang ni Arif dah sampai kat rumah dah. So yeah, Arif rasa tu je lah vlog kita untuk hari ni. Arif harap dapat rekod habis lah. Sebab Arif perasan Arif punya mic tu tiba-tiba dah habis bateri. Okay, so Arif rasa tu je lah vlog kita untuk hari ni. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan button subscribe dan like video ni. Dan kita akan jumpa di next video. Okay, bye.